Jadi saya nak cabarlah Tun Mahathir ya, untuk kemukakan klausa yang khusus yang memberikan syarat Amerika Syarikat status Bumiputera dalam AD. Zafrul tanya saya, sila nyatakan klausa yang beri syarikat USA status Bumiputera. Tapi perjanjian dengan Amerika ini berkata bahawa dalam bahasa Inggeris, Malaysia shall ensure that its state-owned or controlled enterprises operating in the market when engaging in commercial activity act in accordance with commercial consideration in their purchase or sale of goods. Bermakna bahawa hak Bumiputera dah tidak ada lagi. Kita ikut commercial consideration. Sudah tidak ada hak Bumiputera. Bagi membuktikan dakwaan bahawa kononnya syarikat US dapat hak Bumiputera, Tun M petik artikel 6.2 yang menyatakan bahawa Malaysia hendaklah memastikan syarikat milik atau kawalan kerajaan yang beroperasi dalam pasaran Malaysia bertindak mengikut pertimbangan komersial. Menurut tafsiran mereka, peruntukan ini bermakna syarikat milik kerajaan tidak lagi boleh melaksanakan dasar seperti keutamaan vendor Bumiputera dan semuanya mesti ikut penilaian komersial semata-mata. Tak betul. Ada klausa lain yang memberikan pengecualian bagi tujuan memenuhi tanggungjawab awam. Malaysia shall refrain from providing non-commercial assistance or otherwise subsidizing its goods producing SOEs except for the achievement of their public service obligation. Apakah antara tanggungjawab awam syarikat milik kerajaan? Menyokong pembangunan Bumiputera agar nikmat kemajuan ekonomi dapat dirasai bersama. Ini bermakna dasar keutamaan Bumiputera masih lagi boleh diamalkan kerana ia termasuk dalam public service obligations. Saya ulang sekali lagi. Hak Bumiputera kekal menjadi garis merah yang kita pertahankan dalam rundingan ini. Inilah bukti yang jelas yang saya harap Tun dapat baca. Baca betul-betul dan faham. Macam yang saya kata sebelum ini, bila baca perjanjian, kena baca sampai habis. Tak boleh baca sekerat-sekerat.